Kedudukan Malaysia dalam carta ranking FIFA semasa ketika ini melonjak tinggi hasil kemenangan ke atas Vietnam. Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan, terus kepada anda. Pada aksi yang berlangsung di Bukit Jalil itu, skuad Harimau Malaya berjaya merekodkan kemenangan besar 4-0 ke atas pasukan pencabar di Kumpulan F, Vietnam. 4 jaringan daripada Joao Figueiredo, Rodrigo Hogaldo, Dion Coles dan Corbin Ong memastikan 3 mata bergaya di laman sendiri berhasil untuk digapai oleh skuad Malaysia. Kemenangan ini telah memastikan tambahan mata ranking sebanyak 13.99 menjadi milik Malaysia, dengan 1135.54 adalah mata terkumpul terkini buat pasukan negara. Malah, ini juga melonjakkan kedudukan Malaysia ke ranking 126 dunia untuk sementara waktu, kenaikan 5 anak tangga berbanding kemas kini sebelum ini di tempat ke-131. Ujian seterusnya buat skuad Harimau Malaya adalah bertemu Laos pada 9 Oktober hadapan di gelanggang lawan. Vietnam pula menentang Nepal di laman sendiri pada tarikh yang sama. Langkah berani terus ke depan, jaringkan gol, musuh goyah, Nepal di hadapan kita melibas. Takkan tunduk, takkan lemah, lawan di depan kita tempur. Demi negara, demi maruah, ayo Harimau jangan menyalah. Harimau Malaya, bagi berjuang, kibarkan panji Harimau Malaya, lawan habis-habisan sampai